Mangga Mangustin. Aku ni jarang-jarang kena trigger pasal bab koil ni lah. Korang cakap koil tu rumah ibadat yang tak ada, apa kita kata ni, tak berdaftar ke, lantak ping korang lah. Sebab apa? Itu adalah undang-undang. Itu adalah undang-undang. Undang-undang ada dekat Malaysia. Kalau ikut undang-undang, benda tu tidak boleh ada dekat sana. Okay, very good. Benda tu perlu diroboh-robohkan. Okay, very good. Kita ikut, kita takluk pada undang-undang negara. Okay. Tapi si Bangang ni, Bangang Mangustin yang otak dia ada problem sikit ni, dia cerita pasal tai pusam. Aku dah cakap, okay, just sebab aku tak respon, tak bermaksud aku tak kisah. Jangan sampai aku respon. Bila aku respon, jadi macam ni lah. Otak tu kena pakai macam, kepala otak tu kena pakai. Okay. Taipusam ni, perayaan Taipusam ni, kalau kau mempersoalkan perayaan Taipusam ni, kau tahu tak apa maksud dia? Maksud dia lebih kurang kau mempersoalkan kenapa hari Jumaat ni banyak sangat kereta dekat tepi jalan ni. Bodoh tak bodoh kau? Itulah aku cakap, ada dekat Malaysia ni, otak tu kena cerdik. Jangan jadi bangang sampai nak mati mampus. Faham? Kita tahu kenapa hari Jumaat ada kereta. Kita faham. Kita tahu kalau boleh kita elakkan jalan tu. Kalau kita tersesat, parking kereta dekat tepi, pergi minum, 2.30, 2.45 masa jalan dah clear, kita bawa kereta, kita pergi. Kita faham. Warga negara Malaysia faham. Tapi badut macam kau, jangan buat hal. Faham tak? Jangan mempersoalkan apa kita kata ni, budaya yang ada di negara ni yang kita dah ikut turun-temurun dari lama buat. Saya rasa lebih kurang lebih dari 100 tahun lebih perayaan ini telah dijalankan di Malaysia tanpa sebarang masalah, secara aman, damai, harmoni. Kau jangan jadi badut masuk dalam sini bagi komen bukan-bukan yang kena bantai dengan semua orang nanti. Faham tak? Watak kena pakai, ha? Okey. Kepala watak kena pakai. Mangustin.